Cendana Auto bakal memamerkan dua model kenderaan taktikal utama pada pameran Defence Services Asia 2026. Antara aset yang ditampilkan ialah prototipe kenderaan Section Infantry atau ISV, direka sebagai platform pengangkutan utama bagi unit taktikal kecil melibatkan 8 hingga 10 anggota bersama kelengkapan operasi. ISV diklasifikasikan sebagai kenderaan ringan dengan mobiliti tinggi sesuai untuk atur gerak pantas di medan. CASB turut menampilkan kenderaan perisai MIFV yang telah dinaik taraf melalui kerjasama strategik bersama syarikat pertahanan Korea Selatan, Hanwha Aerospace. Melalui kolaborasi ini, prototipe K200 MIFV berjaya dibangunkan untuk ujian dan penilaian dengan fokus meningkatkan kuasa tembakan, mobiliti serta ketahanan sistem, sekaligus memanjangkan jangka hayat operasi kenderaan berperisai tersebut. Penyertaan CASB pada DSA 2026 dijangka menjadi platform penting dalam memperkenalkan keupayaan industri pertahanan tempatan.